Sekarang aku berada di lorong Artika Ekonomi 3. Kenapa aku datang kat sini? Sebab aku nak merasa pengalaman untuk petik jagung sendiri. Sekarang tengah tunggu mana dia datang. Abang? Hai. Ajik. Api. Oi, luas ni. Berapa ekor ni? Sekar suku. Awak tanam seorang ni? Ada bekerja di balik ah. Ya. Panas balik ah. Maknanya dia berapa fasa ni kalau ikutkan tanam? Yang ni saya buat 3. Satu plot 5,000. Yang tu 4 belakang 5. Mana berperingkat ada? Saya kan boleh muat 20,000 pokok. Lepas tu kira macam mana ni? Yang tu grade A, yang tu 5-10. Yang Okay. ni 6-10, yang tu 8-10. Yang ni RM1 sebiji. Tapi saya tak dalam kupas esok. Tengok kupas. Kupas? Biasa saya kupas macam ni. RM1 10 biji tu yang kupas. Tapi Oh. saya tak kupas lagi. Tu yang reject kan. Kalau orang beli pun untuk pergi makan burung. Oh, maknanya nanti kalau nak boleh main sini terus eh. Boleh. Kalau jual kat mana? Saya jual sini. Okay, Jual sini. jual orang kampung je lah. Asyik nak belajar petik sikit. Boleh je. Dia pakai pisau tak payah kan? Tak payah ada. Gepih itu je? Macam tu je. Okay, sekarang kita nak ambil pengalaman. Kutip buah jagung. Macam ni boleh ambil. Dia nak Maknanya tengok besar dia. macam atas ni tak kering. Ini coklat sikit. Macam ni. Ni nak masak tu. Dia jadi macam ni. Jadi kecil atas dia ketak sini. Dia pegang tu dia rasa kemas. Di zaman dulu pernah tu. Tapi dulu tengok kopi gitu kan. Kopi macam tengok saya dulu kuning. kopi tu saya ambil pisau coklat tengah. Kalau coklat atas ni dia manggil pisau dia terbukak. Ni boleh patah ni? Boleh patahkan je. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ke? Dia kena pasal tapak pun boleh. Alright. Ya, baik bang. Patah. Pegang elok. Belum tu kecil lagi, tu kecil. Okey. Adik pula. Jom. Cek sana. Okey, pegang, pump je. Oh, tu dia. Dahsyat Nah. Kakak. Kakak yang tu. Semangat sikit. Pusing. Okey, cantik. Macam ni cara cabut dia. Senang je. Dia tak payah pakai pisau ke apa. Dulu pakai macam ni. Cantas sekali dengan dia punya ni. Ada yang meniaga bonet dia nak gantung. Okey. Dia mana pokok ni bila dah ambil buah dia akan tumbuh lagi yang lain ke tak? Adalah. Pokok ni orang tebang, ada orang beli, makan lembu pula. Oh ni pokok ni. Ada guna lagi ya. Ada. Dia rebus dia maknanya kita nak tambah gula garam tak? Garam. Gula tak ya? Limau manis kan tu bang satu je. Mana kalau nak beli borong pun boleh Boleh. Harga borong dia lain pula. 30 Okey 30. Okey. Beres bang. Beli Okey saya jual. Alright. Datang lagi. InsyaAllah. Ini kali ikutkan tak masak lagi. Tak rebus. Tapi kita nak cuba makan mentah-mentah sedap ataupun tak. Sebab kalau jagung manis, memang dia akan manis. Betul-betul mentah tak masak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul manis Manis. Rasa? Tak payah masak. Manis. Rasa lah. Nah. Tak. Manis. Tak main. Tak payah masak pun. Memang betul-betul lazat, sedap, manis walaupun tak masak. Mungkin